Student boleh simpan emas. Ramai yang beranggapan bahawa simpan emas hanya untuk mereka yang sudah bekerja dan bergaji tetap. Namun sebenarnya pelajar atau student juga boleh mula menyimpan emas walaupun dengan jumlah yang kecil. Malah jika mula dari awal mereka mempunyai kelebihan besar dalam membina tabung keuangan masa depan. Sebagai pelajar, komitmen keuangan biasanya masih rendah. Maka ini masa terbaik untuk mula bina tabiat menyimpan dengan hanya RM100 atau lebih sebulan. Seorang student boleh mula mengumpul gram emas sedikit demi sedikit, contohnya melalui Account Public Gold. Simpanan ini bukan untuk jangka pendek tapi untuk kegunaan masa depan seperti kecemasan, permulaan kerja, kahwin atau modal kecil selepas tamat belajar. Simpan emas juga bantu pelajar elakkan kebocoran duit. Duit tunai sangat mudah dibelanjakan secara impulsif. Tetapi bila ditukar ke emas, ia jadi lebih beku dan tersimpan rapi. Dalam masa yang sama, emas juga tidak terkesan dengan inflasi. Nilai 1 gram emas hari ini kekal bernilai untuk masa akan datang. So, student memang boleh dan digalakkan mula menyimpan emas. Tidak penting berapa jumlah yang disimpan. Yang penting ialah konsisten. Mula kecil tak mengapa asalkan bermula. Bila tiba masanya, simpanan kecil itu mungkin jadi penyelamat besar. Jom, student mulakan simpanan hari ini. Nak saya bantu klik link di bio untuk pendaftaran akaun emas secara percuma. Terima kasih.